Bismillahirrahmanirrahim. The following table shows the amount of money spent by 40 customers at a bakery on weekends. Okay, so the first column we have amount of money in RM, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59, 60 to 69, 70 to 79, and 80 to 89. Okay, ni dalam RM. And then number of customers, we have 3, 4, 2, 7, 9, 11, 1 and 3. And then calculate number Roman 1, the mean, Roman 2, median, and number Roman 3, mode. Okay. So ini adalah dari topik group data. Okay, ada dalam bentuk table ni. So means dalam group data under topik basic statistik. So bila kita dapat soalan macam ni, yang bentuk table ni, kita perlu extend table ni, tambahkan lagi kolom dia. Okay, macam ni. Okay, yang the first two columns ni, yang kelas ni adalah yang asal tadi, amount of money in RM. So kita tulis je semula. Okay, and then yang frequency ni adalah dari number of customers tadi. Kita tulis je semula 3, 4 and so on sampailah sini. Okay, and then yang 3 column yang belah kanan ni kita perlu tambah sendiri. Okay. So, bila awak jawab dalam soalan final nanti, so prepare 5 column. Okay. Okay, the first two column ni ikut saja seperti soalan. And then yang the third column ni midpoint, X. Okay, macam nak dapatkan midpoint ni, yang merah ni awak kena cari sendirilah. Okay, macam nak dapatkan midpoint ni. Okay, midpoint ni caranya adalah lower plus upper and then divided by 2. Maksudnya 10 plus 19. Tekan sama dengan dulu and then divided by 2, so dapatlah yang ni. And then nilai yang ni adalah 20 plus 29 and then divided by 2 dapat yang ni. Yang ni pula 30 plus 39 over 2. Yang 44.5 ni 40 plus 49 over 2, so dapatlah yang ni. Okay, dan seterusnya. Okay. And then untuk Fx ni pula, F and then darab dengan X. Yang ni F, yang ni X. Maksudnya untuk 43.5 ni, 3 dari F ni, darabkan dengan X yang ni. 14.5, so dapat yang ni. Untuk baris kedua ni, 4 times 24.5 dapat yang ni. Untuk baris ketiga, 2 times 34.5 dapat yang ni. Sampailah seterusnya. Untuk baris yang last ni, 3 dari F times yang dari X ni, 84.5. So, dapatlah Fx yang baris last ni. Okay. Okay, so, untuk yang midpoint ni tadi, formulanya adalah yang ni ya. Lower plus upper and then divided by 2. Untuk yang Fx ni adalah frekuensi yang ni darabkan dengan midpoint yang ni. Okay. And then untuk cumulative F pula macam mana? Untuk baris pertama ni kenapa dapat 3? Sebab sini cumulative F. So F. Okay. So tengok yang kolom F. Pada baris pertama dia betul-betul sama dengan yang ni. Sebelum tu kolom yang frekuensi ni awak kena tambahkan semua ni. Tekan je calculator. So dapatlah 40. Kolom yang Fx pun awak kena tambahkan semua ni. Tekan calculator. So dapatlah 2050. Okay. Untuk cumulative F ni macam nak calculate. Baris pertama betul-betul sama yang frekuensi F ni. Okay. So 3 yang ni dapat yang ni. Okay. And then untuk yang baris kedua ni 3 plus 4. Okay. So dapatlah yang ni. Okay. And then 3 plus 4 plus 2. So dapat yang ni. Ataupun kalau nak cepat 7 plus 2. So dapat 9. Okay. And then, yang baris seterusnya, tambahkan 4 baris ni, dapatlah yang ni. Okay. Ataupun kalau nak cepat, 9 plus 7. So dapat 16. Okay. Untuk baris berikutnya, tambahkan berapa baris ni? 5 baris ni, dapatlah nilai cumulative F pada baris yang kelima. Okay. Ataupun kalau nak cepat, 16 plus 9. Dapat 25. Okay. And then yang seterusnya, tambahkan yang ni sampai sini, akan dapat jawapan yang ni.
Okay, ataupun kalau nak cepat, 25 plus 11. So, dapat yang ni. Okay. Okay, and then kalau kita tambah sampai baris yang ni, kita akan dapat kumulatif F yang sini. Okay, ataupun nak cepat, 36 plus 1 dapat 37. Okay, sampailah tambah keseluruhan ni. Tadi kan kalau kita tambah yang ni, kita dapat 40 tadi kan. Tambahkan keseluruhan F ni dapat 40. Okay, ataupun tambah yang ni, samalah juga dengan kita dapat yang kumulatif F yang ni. Okay, so perhatikan tanda-tanda betul. Baris last untuk yang kumulatif F ni wajib betul-betul sama dengan total F yang kat bawah ni. Okay, wajib sama. Okay, kalau sama bermaksud insya-Allah tak ada yang tersilap tambah lah. Okay, and then untuk yang kolom FX ni pun kita kena totalkan dia. Okay, tujuannya sebab nanti yang first question kita nak cari mean. Okay. Okay, question Roman 1, mean. Okay, mean for group data, caranya adalah awak boleh refer dalam appendix. Okay, mean adalah total FX bahagi dengan total F. Yang ni total FX. Okay, yang ni total F. So, total FX adalah 2050, total F adalah 40. You tekan je calculator. So, dapatlah jawapan 51.25. Okay. Yang ni kiranya dalam RM lah. Okay. So, inilah jawapan untuk mean. Okay. Next question number Roman 2. Calculate the median. Okay. Median for group data. Okay. Untuk median for group data, formulanya kita boleh dapat dari appendix final. Tak perlu hafal ya. Ni formulanya. Ini simbol untuk median. Median tu kalau bahasa biasa adalah tengah-tengah. Okay. So, untuk group data, formulanya adalah LM plus in bracket sigma F over 2 minus sigma FM minus 1 over FM times C. So, yang ni kita kena cari satu persatu setiap simbol ni. Okay, first, kalau nak mudah, cari yang C dulu. Okay. Okay, number 1, kita cari C dulu. C ni adalah class size. Okay, class size ni dapat dari sini. Okay, untuk yang ni size dia adalah 10 to 19. Cara untuk calculate adalah 19 minus 10 dapat 9 kan? And then plus 1 dapat 10. Ataupun awak kira dengan jari. Start dari 10, 10, 11, 12 and so on sampailah 19. Semuanya ada 10. Kalau awak kira dengan menggunakan kelas yang baris kedua ni pun sama juga dapat C equals to 10. So, bermaksud class size kita C equals to 10. Okay, dah dapat C. Tips dia ialah yang kedua, awak better cari dulu sigma F over 2. Okay, sigma F ni adalah total semua sekali F tadi and then awak perlu bahagi dengan 2. Okay, so kita akan tulis sigma F over 2 equals to 40 over 2 and then dapatlah 20. Okay, so dah dapat nilai sigma F over 2 equals to 20. So, kita kena cari bahagian kumulatif F ni, mana duduknya 20. Okay, 20 ni dia berada antara 16 to 25. Okay, tapi kita kena pilih row yang lebih lah. Okay, 16 ni maksudnya tak sampai 20. Tapi kalau kita ambil yang row yang 25 ni, dah melepasi 20. So, kita akan pilih row yang ini. Okay, kita akan pilih keseluruhan row yang ini. Okay, row yang ini untuk kita cari LM. Okay, so step yang ketiga, kita cari LM. Okay, LM tu apa dia? Okay, sebelum tu yang row yang ni namanya adalah median class. Okay, so LM adalah L2 stand for lower boundary. So, yang ni kan adalah kita punya lower, yang ni. Okay, ni kita punya LM. Tapi awak kena tengok sebelum yang atas ni, upper boundary yang atas ni adalah 49. So, caranya kalau dia tak sama, awak kena tambahkan dua-dua and then bahagi dengan 2. Okay, so tengah-tengah antara dua ni adalah 49.5. So, bermaksud LM awak,
Okay, dari yang sini ni awak kena totalkan dengan yang 49 ni and then bahagi dengan 2. So LM awak adalah 49.5. Ambil yang tengah-tengah antara dua ni 49.5. Okay, lepas dah dapat LM, step yang keempat kita cari FM. Okay, FM tu apa dia? So ini kita akan gunakan row yang ni. So tengok yang F. So bermaksud FM adalah yang ini. 9. So kita boleh tulis FM equals to 9. Okay. Okay, and then last sekali, step 5, cari sigma ataupun total FM minus 1. Minus 1 dekat sini adalah, kalau ini adalah bahasa matematik, bahasa biasa adalah B4. Okay, minus 1 ni maksudnya B4. Maksud B4 FM. Ni FM, B4 tapi kita kena totalkan. Okay, so ini FM, lepas tu B4. Okay, B4 yang atas lah. Dan kita kena totalkan semua ni. Okay, totalkan semua ni. Ataupun tadi kita totalkan, kita dapat yang kumulatif yang ni, 16 yang ni. Okay, so yang 16 ni merupakan sigma FM minus 1. Okay, so we can write sigma FM minus 1 equals to 16. So dah dapat semua nilai-nilai untuk simbol-simbol ni. So kita boleh gantikan ke dalam formula ni. So mean. Okay, so mean equals to yang LM tadi adalah 49.5 plus sigma F over 2 tadi adalah 20 minus sigma FM minus 1 tadi adalah 16 over FM. FM tadi adalah 9 and then time C. C tadi adalah 10. Okay. And then yang atas ni kita solve je macam biasa. 20 minus 16 dapat 4. So we have 49.5 plus 4 over 9 times 10. And then you tekan je calculator, dapatlah 53.94. So inilah kita punya median. Maksudnya nilai yang tengah-tengah untuk grup data yang ni. Okay, dan kita letaklah RM sebab tadi data yang ni adalah amount of money in RM. Okay, so inilah jawapan untuk question number Roman 2 for median. Okay. Question Roman 3. Calculate mood for group data. Okay. So yang ketiga kita nak cari mood. Okay. And then I boleh refer formula from appendix. Mood for group data. Formulanya adalah LMO plus delta 1 over delta 1 plus delta 2 times C. Okay. Okay, so kita kena tengok ni lah satu persatu. Kita kena calculate nilai setiap simbol ni. Okay, first nilai yang C. Okay, nilai C dah cari tadi. Masa kita cari median tadi, C equals to 10. C ni adalah class size. Okay. Okay, and then yang kedua. Okay, yang kedua apa perlu kita buat untuk mood? Okay, first kita kena tahu yang mood ni adalah value that occurs most often. So, nilai yang paling kerap lah. Yang paling kerap, tengok dekat frekuensi, yang paling kerap adalah 11, nilai yang paling banyak. So, bila kita tahu nilai yang paling banyak berada pada baris yang ni, so kita akan ambil info dari baris yang ni lah. Bermaksud jawapan untuk mood nanti dalam lingkungan 60 to 69. Okay, sebab kita menggunakan baris yang ni. Okay, baris yang F-nya paling banyak. Okay. Okay, and then dari sini, tadi step 2, so step 3. Okay, sebelum tu yang baris ni dipanggil sebagai model kelas ataupun MO. Okay, so dari model kelas ni kita boleh cari step 3 LMO. L ni adalah lower boundary dalam model kelas ni. So lower boundary ni adalah 60, tapi kalau tak sama dengan upper boundary dengan yang sebelum, kita perlu ambil yang tengah-tengah. Ataupun awak yang 60 ni awak tambahkan dengan 59 and then divided by 2. So awak akan dapat LMO equals to 59.5. Okay, ingat ya kalau tak sama, awak kena tambahkan dua-dua and then bahagikan dengan 2. Okay, so dapatlah nilai yang tengah-tengah. Tapi kalau ni 60, ni pun 60, bermaksud LMO kita adalah 60 lah. Tapi kalau dia tak sama, awak kena tambahkan dua-dua ni and then bahagi dengan 2. Okay, so dapatlah untuk kes yang soalan yang ni, dapatlah 59.5.
0.5 ya untuk LMO. Okay. Lower boundary untuk yang model kelas ni lah. Okay, and then step seterusnya kita perlu cari delta 1. Ni delta 1, ni pun delta 1. Okay, sama je lah yang ni. Okay, so kita boleh cari sekali. Okay, so apa dia delta 1? Delta 1 ni adalah F yang paling kerap tadi. Okay, tolakkan dengan F yang sebelum. Okay, so kita akan dapat delta 1 equals to 11 minus 9. And then equals to 2. Okay. Lepas tu kita perlu cari delta 2. Okay. Delta 2 adalah yang paling kerap tadi, tolakkan dengan nilai yang selepas. Okay. So yang ni ya. Okay. So yang ni 11. Ni 11 ni tolakkan dengan 1. So awak akan dapat 10. Okay. Okay. And then kita gantikan, dah dapat semua nilai, kita gantikan LMO. Okay, LMO kita equals to 59.5. And then plus delta 1 kita adalah 2. And then per dengan sini pun 2 juga. Okay. And then plus 10. Delta 2 kita adalah 10. Okay, delta 1 adalah 2. Delta 2 adalah 10. Okay. And then times C adalah 10. Okay. And then we have 59.5 plus 2 over 12 times 10. So, dapatlah 20 over 12. And then you tekan je calculator. So, dapatlah jawapan 61.17. Okay, perhatikan jawapan dalam lingkungan 60 to 69 dalam yang ni ya. Row yang ada F yang paling banyak tadi. Okay. So, this is the value of mood. Kita letak RM sebab data yang ni tadi adalah amount of money in RM. Okay. Dapat?